أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dalam Miskul Kalam bersama saya Ustaz Syafrul Kashif. Alhamdulillah. Hari ini satu lagi topik menarik. Kalau kemarin kita membincangkan tentang akhlak kita menyantuni orang tua, hari ini kita nak bercakap sikit tentang orang muda. Bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, atau kama qala, tidak akan berganjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara dan tentang masa mudanya, pada apa dihabiskan. Allahu Akbar. Maknanya di akhirat nanti Allah akan bertanya secara khusus tentang masa muda kita. Sudah tentulah ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, hari ini ya, kita teringat tak kisah-kisah kita masa muda dulu. Semuanya indah-indah belaka. Kalau makan pun ayam tak cukup kot, 2-3 ketul, berketul-ketul. Nak katakan semangatnya tinggi bila kita muda, kesihatan pun, tahap kesihatan pun bagus, dan kekuatan pun luar biasa. Ya, perkara-perkara tu semua orang akan melalui fasa-fasa begitu. Dan kalau kita lihat dari dalam sejarah Islam, ramai pejuang agama Allah adalah dari kalangan anak muda. Siapa pernah ingat cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib, bagaimana ketika Nabi berdakwah, beliau masih sangat muda tetapi sudah berani mempertahankan Nabi SAW. Begitu juga tentang Usama bin Zaid, seorang pemuda yang dilantik oleh Nabi SAW menjadi panglima tentera walaupun usianya pada ketika itu sekitar 18 tahun. Subhanallah. Begitulah dalam ayat yang dibacakan tadi adalah kisah pemuda juga, pemuda yang beriman, yang menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Hari ini anak-anak muda jangan buang masa, janganlah race motor tak tentu hala. Ambil kesempatan usia muda, beriman, cari ilmu, berguru, dan insya-Allah kalianlah insan yang paling hebat dalam generasi ini. Insya-Allah kita jumpa lagi esok Miskul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.